Banyak kedai boleh pasang, tapi tuner tu yang susah nak cari. Sebab tu ramai suka datang ke EasyTrack ni, pasang sound system, siap dengan tune. Assalamualaikum. Ingat tak customer yang datang tak bawa kereta tu? Hari ni dia datang bawa kereta JH40 untuk buat pemasangan sistem security, entertainment, PPF. Customer ni dulu consultation lama gila. Sebab dia nak tahu barang yang dia pasang ni betul-betul dia punya keperluan ataupun tidak. Daripada kita consultation pun kita akan consult based on dia punya keperluan. Budget nombor 2. Tapi yang best ni masa consultation tu Rul, brother ni memang sempoi Rul. Tata bahasa dia punya sopan santun dia. So dengan itu aku offer dia pick up and drop dekat rumah dia. Dah siap pemasangan nanti. Dekat customer-customer aku sebelum ni pun aku buat macam tu juga. Kalau customer okey, chill-chill je, santai-santai je, inilah yang kita offer. Act of gesture. After consultation dia decide untuk buat pemasangan sound system brand Alpine. Brand yang paling laku dekat EasyTrack ni untuk sound system lah. Sebab dia punya sound clarity dia. Kalau kau suka dengar lagu jazz, lagu-lagu vokal, Alpine lah korang pergi. Dia punya bass padat, dia punya sound clarity yang keluar lunak gila sampai naik bulu roma ni speaker asal lah. Ni sekarang ni tengah ongoing untuk buat speaker belakang. So dia buat speaker depan ni dah settle, siap dengan soundproofing nak tahu beza dia kan. Padat belum soundproofing lagi. So ongoing lah speaker belakang. Speaker Alpine belakang dia ambil S2 series. S2 series 2-way. 2-way tu dia ada tweeter dengan mid bass. Magnet belakang pun dah besar gedabak weh. Ini kalau push dia punya frekuensi to the limit pun tak pecah guys. Banyak kedai boleh pasang, tapi tuner tu yang susah nak cari. Sebab tu ramai suka datang ke EasyTrack ni, pasang sound system, siap dengan tune. Kita punya rempah ratus bila tuning tu. Kau pergi mana-mana pun ada nasi goreng kedai tom yum. Tapi ada satu kedai tom yum tu ya, dia punya nasi goreng cili padi dia lain macam. Sebab dia punya air tangan orang tu. Sama juga macam EasyTrack, air tangan tuner tu.